kibini lagi meli naikkan ke umpan kena malam tu lagi. Oke guys, setelah itu motosikalnya guys. Jauh perjalanan kami, mungkin dalam sejam dia datai ladang sawit lagi. Oke guys, lanjut. Baru datai sawit itu. Kebuka pintu sempatan. Kami baru sangkai langkau temuai selesai kawan. Bagian tu gintik kaban ke. Coba. Gintik joran. Hah? Ujak mana? Ini kayu beriak lebih kah? Oke, berjalan gadai-gadai kami itu baru nurun berikan. Jak dalam lagi ya. Malam masih darah. Oke, video seterusnya. Ini tuh kau tuh deh. Oh ini. Batang kayu sangkut. Buat tengah-tengah puak. Malam musim muda. Umpan bersawit. Inilah cara-cara mau tahan tajo waktu malam. Nampak? Kita umpan ikan kelik guys. Kita umpan ikan kelik. Nampak? Pitik mata ya 3. 2 3. Oh. Abang buat air. Paham tak? Tunggu pagi balakara. Okay, bye. Sebenarnya belayak. Oke, pagi itu kang abang gintik. Oke, selamat pagi. Begitu kan turun abang gintik kok. Turun abang gintik guys.
Lama? Boleh? Bawa gintik ke tantonya. Ini dia, botolnya dia. Jom kita ikut ke perahu. Okey, pagi tu kita nak gintai. Macam umpan ni tu. Ha? Keruah air ni? Ada saya salah. Yalah. Pakai air tu. Tok, nombor kerok ni. Oh. Itu selapnya. Tengok kami dah. Hah? Pertama. Okey. Tampak mata panas pagi itu. No. Terang. Yang kuang hari itu. Pagi itulah. Gadai-gadai kang bagi itu. Ya, gaya. Tanya sangkut dia barang sawit kayu sangkut pada dia nya malam tentu pedak mai siang hari tu pedak tok ngebah ke atas dulu tu dan ya bawa ada atas baru ke bawah hah ya kebun nak saya bawa belakang. Ha. Ha. Bawang kuning. Dah bunyi ya. Bawang kuning ah. Mak, saya rezeki pertama. Pagi tu guys. Okey guys, lanjut. Jaringan pertama pada pagi ini. Tapi ngabah sitik tu aduh terlepas daripada gawang. Saya mai. Berbelit ke? Tu lah tu aku boleh tanya Besar bas ah. Aduh, tak apalah. Bukan rezeki. Hah? Angkat. Selesai? Hah? Hah? Ada lawan? Ada jaringan ke? Hah? Apa? Sudah. Tanduk tan. Okey, kita ke berengkah ngabas gintik lemai tu. Untuk betul-betul cuaca amat mengizinkan tu nak ya. Okey. Budaya saing mencari rezeki. Apa? Baik tadi kan. Tengok kawan. Ikan apa? Tengok macam tak ada apa ya tadi. Jalan sungai 200 kilo. Oh, jelawak. Jelawak guys. Boleh lah. Buat rasa-rasa. Daripada bawah sampai ke atas, takat ini saya
kita punya pancing guys. Nampak? Kecewa ah. Dua-dua putus. Pusing-pusing. Macam bunyi biawak ah. Kat atas tu. Kecewa ah. Aduh. Kaya bau. Kerbau. Kaya bau. Apa? Kerbau. Kerbau tebing sungai. Mulai ke bawah kami dua ya. Ayo. Inilah suasana sungai di Kuala Selangor. Pokok sawit tumbang. Tengah-tengah sungai. Itulah tempat menahan. Itulah tempat menahan. Makai mie sedap. Nah, kemai ni. Tengok. Tahu. Tengok ikan tu. Wow. Tengok rupa ikan tu dulu. Haruan dengan apa? Ikan yang jadi umpan. Tak kena. Oh, dia makan belakang lah. Okey lah, tak apalah. Berapa kali dia tangkap? Oh. Dapat haruan. Nah. Okey, setakat ini sajalah kita punya aktiviti menajuk guys. Ya. Kayo.